Ramadan tahun ini hadir membawa sinar keinsafan dan kasih sayang. Melalui program Colours of Ramadan 2026, Yayasan Redwan melangkah ke Pusat Jagaan Mesra As-Salam di Puchong bersama sukarelawan, pihak pengurusan dan rakan niaga Redwan Mobile serta pempengaruh TikTok dan ikon Dewi Remaja. Assalamualaikum. Pusat jagaan ini telah menjadi tempat berteduh bagi 50 orang anak-anak yatim dan asnaf sejak ditubuhkan pada tahun 2008. Kehadiran Yayasan Redwan adalah untuk berkongsi rezeki dan memberi nafas baru buat ruang belajar anak-anak di sini. Terima kasih sebab sudi hadir untuk pagi ni dan terima kasih untuk volunteer untuk program pagi ni. Syukur Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada khususnya kepada Yayasan Redwan yang mana pada program hari ini dapat memberi semangat yang baru yang mana mereka diuji tidak ada ibu ataupun tidak ada ayah. Mereka menaja kami pada hari ini iaitu menceriakan, mencantikkan bilik bacaan anak-anak kami di sini. Jadi untuk mereka buat pulang kaji pelajaran di tempat tersebut yang mana sebelum ni agak usang dan banyak bahan yang tak ada kami menyewa lah. 2,000 sebulan dan bil air elektrik antara kos untuk operasi dan juga makan minum anak-anak memang kita memerlukan bantuan daripada orang ramai. Ini kali kedua saya join Colours of Ramadan. Tahun lepas kita buat lebih kepada masyarakat, tapi tahun ni kita terus kepada adik-adik yang ada dekat sini. So kita boleh dengar diorang punya cerita, kita boleh terus fahamlah apa yang diorang rasa kat sini. Harapan saya sebagai content creator, kita perlu ada juga konten yang untuk mengajak semua orang untuk buat konten ke arah kebaikan dan supaya lebih cakna dengan kawasan sekeliling lah. Kita perlu bantu kepada siapa yang memerlukan. Saya rasa program ni dapat memberikan kita rasa syukur terhadap diri sendiri atas apa yang kita ada. Dan daripada rasa syukur tu kita perlu ada sifat keprihatinan terhadap orang yang lagi memerlukan seperti adik-adik kita ni. Pengalaman yang paling indah hari ini adalah dalam berinteraksi dengan adik-adik yang ada kat rumah ni. Kan? Boleh ambil mana? Mana-mana. Okey. Sebab Milia rasa sejak menjadi juara Dewi Remaja ni, there's a lot of tanggungjawab yang besar yang datang dengan platform dan gelaran yang diberikan. So, bila dapat berkolaborasi dengan Redwan untuk Colours of Ramadan ni, Nila sedar yang bila dah menang tu, it's not sekadar pencapaian untuk diri sendiri juga, tapi it's juga for reason untuk memberi kembali kepada masyarakat. Hari ini bermakna untuk saya kerana saya lebih bersyukur. Saya masih lagi ada ibu bapa, tapi some of you tak ada ibu bapa. So saya rasa macam sangat beruntung and saya doakan juga dengan korang supaya macam sentiasa kuat. Sebagai sentuhan kasih yang istimewa, Yayasan Redwan turut menyediakan cuadah berbuka untuk dinikmati bersama anak-anak demi menyulam kasih dan senyuman agar terus terpahat dalam ingatan mereka. Kita harapkan pihak yayasan dapat lagi meneruskan program ini, jemput agensi supaya kita dapat mengenalkan aktiviti-aktiviti Redwan bersama masyarakat. Kami di pihak agensi berterima kasih kepada Redwan Mobile dan yayasan. Pihak agensi dapat memberi kembali di setiap komuniti masing-masing untuk servis kepada masyarakat apa yang kita dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat datang, sila masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Ramadan mengajar kita bahawa memberi bukan diukur dengan banyaknya, tetapi oleh keikhlasan yang tulus.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر Kami sekarang di Pusat Jagaan Mesra As-Salam dan beza tahun ini adalah kita ingin melibatkan lebih daripada kaki tangan, rakan niaga kami, pengaruh. Apa yang mendorong Red One untuk membuat program seperti Colours of Ramadan ini adalah Red One bukan sahaja telco, tapi kita telco community. Perubahan yang saya nak tengok adalah lebih syarikat-syarikat seperti Red One memberi balik kepada masyarakat. Program bersama Pusat Jagaan Mesra As-Salam ini adalah salah satu inisiatif kebajikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Red One. Oleh itu, Yayasan Red One membuka ruang kepada orang ramai untuk turut sama menyokong lebih banyak usaha kebajikan bagi mereka yang memerlukan. Salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera di skrin. Seronok! Terima kasih Yayasan Red One. Inilah Colours of Ramadan, kisah kasih sayang, harapan dan ikatan hati. Terima kasih Yayasan Red One kerana terus mewarnai Ramadan untuk mereka yang memerlukan. Semoga bertemu lagi tahun hadapan untuk menyemai lebih banyak kasih dan senyuman. Red One Mobile kan ada.